Okay guys, ini adalah sound tanpa mic. So, kita akan cucuk receiver ni dekat smartphone ni untuk kita tengok perbezaannya. Alright guys, ini adalah hasilnya setelah kita cucuk mic. Okay, ini adalah default lah. Kiranya kita keluarkan mic tu, kita dah on noise reduction. So, sekarang ni memang dah ada noise reduction. So, sekarang kita akan cuba tutup noise reduction. Tapi kat sini tak adalah bunyi bising yang pelik-pelik sebab cuma ada bunyi kipas je. So, kita cuba tutup. Okay, sekarang ni tanpa noise reduction. So, kita akan silent kejap untuk nak dengar ada dengar tak bunyi noise. Kemudian kita akan activate noise reduction. Okey, sekarang saya akan onkan reverb. So kita just klik sekali je. Okey, lampu reverb dah menyala. Okey, sekarang ni kita dalam mode reverb. So, mungkin korang boleh dengar lah perbezaan daripada yang biasa dengan yang reverb. Sekarang ni kita off balik. Okey, sekarang kita dah off reverb. Dan sekarang saya nak onkan silent mode. Okey, kita akan tekan 2 kali. Bila silent mode menyala, tak akan dengar lah suara. So guys, pada saya mic ni memang yang paling padu lah. Sebab indikator dia kita boleh tengok dekat sini. Ada 4 indikator tu, 4-4 tu memang berguna gila. Dan kalau bateri low, lampu biru akan bertukar merah. So at least kita tahulah bilanya bateri mic ni nak habis. So selepas dah habis kita guna, kita tak perlu nak tekan butang on off pun, kita masukkan je dekat sini.